Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang dam. Dam ialah bayaran denda yang perlu dibayar kepada jemaah yang mengerjakan ibadah umrah. Hal ini terjadi kerana jemaah meninggalkan perkara-perkara wajib umrah, iaitu niat ihram di miqat dan meninggalkan perkara-perkara larangan ihram. Dam ini juga terbahagi kepada 4. Yang pertama, dam tertib takdir. Yang kedua, dam tertib dan ta'dil. Yang ketiga, dam tahyir dan takdir. Yang keempat, dam tahyir dan ta'dil. Setiap jenis dam tersebut mempunyai kadar bayaran yang tertentu dan mengikut kesalahan-kesalahan yang telah ditetapkan untuk keempat-empat jenis dam tersebut. Bagi membayar dam, jemaah bolehlah berbincang dengan mutawif akan pembayaran tersebut.